Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Patricia Humaira binti Abdullah, nombor kad matrik C24A2358. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang Digital Illustration Project saya yang dipaparkan di dalam Google Site yang bertajuk Shah Studio. Projek ini merangkumi keseluruhan proses penghasilan ilustrasi digital yang bermula daripada definisi, idea awal, rujukan visual, proses edition sehinggalah ke bahagian konten. Sepanjang projek ini, saya menggunakan presien utama iaitu Procreate di iPad. Seterusnya, di bahagian definition, saya menerangkan maksud dan juga konsep asas bagi digital illustration. Digital illustration ini ialah salah satu bentuk karya seni visual yang dihasilkan menggunakan peranti digital dan presien grafik. Ia membolehkan artis untuk menghasilkan ilustrasi dengan lebih fleksibel dari segi warna, tekstur, komposisi dan juga gaya visual. Dalam konteks projek ini, digital illustration digunakan sebagai medium untuk menzahirkan idea, emosi dan identiti karakter melalui visual yang lebih moden dan kemas berbanding kaedah tradisional. Pada bahagian ini, ia amatlah penting kerana ia menjadi asas kefahaman kepada saya sebelum saya memulakan proses reka bentuk. Pada page yang ketiga ialah artist statement. Dalam bahagian ini, saya menjelaskan niat dan juga tujuan saya dalam menghasilkan ilustrasi ini. Karya ini diinspirasikan oleh minat saya terhadap rekaan karakter dan juga ekspresi visual yang ringkas tetapi bermakna. Saya menekankan penggunaan warna, bentuk dan juga gaya ilustrasi yang bersifat clean, minimal dan moden. Setiap elemen visual yang dipilih dengan teliti supaya dapat menyampaikan personaliti karakter tanpa perlu terlalu banyak perincian. Melalui karya ini, saya ingin menunjukkan bagaimana ilustrasi digital boleh menjadi medium penceritaan visual yang berkesan. Bahagian yang seterusnya ialah reference. Di sini saya mengumpulkan beberapa rujukan visual seperti gaya ilustrasi digital, rekaan karakter serta mood visual yang berkaitan dengan konsep projek. Rujukan ini membantu saya dalam mendapatkan gambaran awal tentang hala tuju rekaan yang ingin dihasilkan. Namun begitu, semua rujukan ini tidaklah ditiru secara langsung, sebaliknya digunakan sebagai inspirasi untuk membentuk gaya ilustrasi saya sendiri. Bahagian ini amatlah penting untuk memastikan hasil akhir kekal konsisten, tersusun dan selari dengan konsep asal yang telah dirancang sejak awal. Pada halaman yang kelima ini ialah bahagian ideation. Di peringkat ini, saya mula meneraka idea melalui lakaran awal dan juga eksperimen visual. Saya mencuba beberapa versi rekaan dari segi bentuk karakter, susunan komposisi dan juga ekspresi wajah serta gaya visual. Saya telah memasukkan hasil rekaan karakter saya di bahagian related content. Proses ideation ini sangat membantu saya untuk menilai idea yang paling sesuai dengan konsep dan juga objektif projek. Melalui proses ini juga, saya dapat mengenal pasti kelemahan awal dan membuat penambahbaikan sebelum meneruskan ke peringkat akhir. Ia merupakan satu proses penting kerana membantu memperhaluskan idea agar hasil akhir menjadi lebih tersusun. Seterusnya, pada halaman yang ke-6 ini pula, ia merupakan hasil akhir bagi projek digital illustration saya. Final draft dihasilkan berdasarkan idea terbaik daripada proses ideation dan telah diperhalusi dari segi kekemasan visual, keseimbangan komposisi serta konsistensi gaya ilustrasi. Saya menggunakan presien digital iaitu Procreate untuk memastikan hasil akhir kelihatan lebih profesional, kemas dan juga menarik secara visual. Ilustrasi ini mencerminkan keseluruhan konsep yang telah dirancang sejak awal projek dan menjadi hasil utama bagi digital illustration project ini. Pada halaman ke-7 iaitu progress outline ini, saya memaparkan langkah-langkah perkembangan ilustrasi dari lakaran awal sehingga ke peringkat akhir. Proses ini menunjukkan bagaimana idea asal diterjemahkan secara berperingkat, bermula dengan lakaran kasar, diikuti penambahbaikan bentuk dan perincian karakter. Seterusnya, bahagian assignment 2 yang di mana saya memasukkan hasil line art yang menunjukkan hasil garisan akhir yang telah dikemaskan. Pada peringkat ini, fokus diberikan kepada ketepatan bentuk, ketebalan garisan serta
perincian mekanikal dan aksesori pada karakter. Line art ini berfungsi sebagai asas utama sebelum proses pewarnaan dilakukan. Pada bahagian ini juga, saya masukkan 3 color scheme mengikut color harmoni yang telah saya pilih, iaitu tetride. Pada bahagian seterusnya ialah progress color scheme 1. Di sini saya menunjukkan proses pewarnaan secara berperingkat, bermula dengan warna asas, kemudian ditambah bayang, tona gelap dan highlight bagi menghasilkan dimensi serta kedalaman pada karakter. Di sini saya memilih untuk menggunakan color harmoni iaitu tetride yang menggabungkan warna ungu, merah jambu dan hitam bagi menonjolkan identiti karakter yang bersifat futuristik dan berani pada color scheme 1. Pemilihan warna ini juga bertujuan untuk memberikan kontras yang jelas serta menekankan elemen utama pada bahagian pakaian dan juga senjata. Setiap langkah ini membantu untuk meningkatkan visual dan menjadikan karakter kelihatan lebih hidup dan dinamik. Kita teruskan kepada progress color scheme 2. Di sini saya menggunakan gabungan warna oranye, coklat, kuning dan juga sedikit tona ungu sebagai warna sokongan. Skema warna ini memberi suasana yang lebih hangat dan energetik di samping menampilkan karakter yang kelihatan lebih berani dan juga kuat. Penggunaan warna oranye dan coklat ini membantu dalam menyelahkan elemen mekanikal pada badan karakter, manakala warna kuning digunakan untuk memberi kontras serta menarik fokus pada bahagian tertentu seperti senjata dan aksesori. Pada halaman seterusnya ialah progress color scheme yang ketiga. Bagi color scheme yang ketiga ini pula, saya menggunakan kombinasi warna kuning terang, kuning gelap dan juga ungu lembut sebagai warna utama. Skema warna ini memberikan mood yang lebih ceria, futuristik dan juga playful. Warna kuning dijadikan sebagai warna dominan untuk menunjukkan identiti karakter, manakala warna ungu lembut digunakan sebagai accent bagi menambah elemen visual yang lebih menarik serta mengimbangkan keseluruhan komposisi warna. Ketiga-tiga color scheme ini dihasilkan untuk menguji suasana visual yang berbeza terhadap karakter yang sama. Melalui perbandingan ini, saya dapat menilai bagaimana pemilihan warna boleh mempengaruhi personaliti, emosi serta daya tarikan visual sesuatu rekaan. Seterusnya, saya akan menerangkan pada bahagian styling. Pada peringkat styling, ilustrasi akhir diperkemaskan menggunakan aplikasi Procreate. Penekanan diberikan kepada kemasan warna, ketajaman garisan serta keseimbangan keseluruhan visual karakter. Dalam proses ini, pewarnaan dilakukan secara berperingkat bermula dengan warna asas pada bahagian dan aksesori. Kemudian, tona yang lebih gelap ditambah bagi menghasilkan bayang, terutamanya pada bahagian lipatan pakaian, peralatan mekanikal dan juga senjata. Akhir sekali, warna yang lebih cerah digunakan sebagai highlight untuk menonjolkan bentuk dan juga memberi kesan dimensi pada karakter. Proses ini dapat membantu untuk menjadikan karakter kelihatan lebih seimbang dan visualnya lebih jelas. Tujuan styling ini adalah untuk memastikan ilustrasi kelihatan lebih profesional dan siap untuk dipersembahkan. Selain itu, saya juga menambahkan background yang bersesuaian dengan tema futuristik. Pemilihan latar belakang ini bertujuan untuk menyokong identiti karakter serta meningkatkan impak visual secara keseluruhan. Latar belakang yang bercahaya dan berunsur teknologi membantu untuk menonjolkan karakter sebagai fokus utama tanpa mengganggu reka bentuk asal. Pada bahagian terakhir ialah kontak. Di sini saya terterakan email dan kontak nombor saya sebagai medium komunikasi antara saya dan juga pengunjung website. Ia bertujuan untuk memudahkan sesiapa sahaja yang ingin bertanya, memberi maklum balas atau berkongsi pandangan berkaitan projek dan hasil karya yang dipaparkan. Sekian, terima kasih.